Tabik urus pelaburan syarikat berkaitan kerajaan GLC perlu diperkukuh dengan memastikan pandangan teknikal dan penilaian risiko diberi pertimbangan. Langkah itu penting bagi memastikan keputusan dibuat telus dan bertanggungjawab. Sebarang keputusan yang bercanggah dengan penilaian risiko perlu disokong justifikasi bertulis atau penilaian bebas selain direkodkan untuk tujuan accountability. Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi bertulis, penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri, serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan kelak. Muhammad Faisal turut mencadangkan Ketua Unit Penyidikan dan Risiko diberi akses terus kepada lembaga pengarah serta pelindungan ketika menyampaikan pandangan profesional.